Pihak kami telah membangkitkan satu persoalan peraturan mesyuarat ataupun standing order berkaitan dengan standing order 11.3 yang mana 11.3 ni memperuntukkan Perdana Menteri, bukan Ketua Majlis, Perdana Menteri boleh memanggil satu persidangan khas atau mesyuarat khas jika sekiranya dia melihat suatu perkara yang ada faedah orang ramai, mustahak pada pandangan dia memanggil sidang khas, maka dia beritahu kepada speaker, speaker mesti panggil dan memanggil semua ahli-ahli untuk mesyuarat ni. Jadi apa yang dipertikaikan oleh kami ialah persidangan khas berkaitan dengan RCI tabung haji ini dipanggil oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri yang panggil untuk dia bentang di sini pada anggapan semua orang. Laporan ini perlu dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen, seterusnya dibuat satu ketetapan, satu keputusan. Apa keputusannya? Ini tengah-tengah tak ada sidang ni kita datang. Takkan saja-saja saja. Tiba-tiba pihak kami telah diberitahu oleh pihak kerajaan bahawa status laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji ini hanya bertaraf penerangan menteri saja. Ministerial briefing atau information explanation, itu saja. Jadi ini bukan satu laporan RCI yang sebelum ini telah dibentangkanlah parlimen. Sebagai contoh yang terakhir berkaitan batu putih, kita sepatutnya membuat undian pada masa itu, tapi malangnya kerajaan tarik balik RCI itu, jadi tidak ada pengundian. Jadi yang ini bukan saja tidak ada pengundian, di downgrade kepada penerangan menteri saja, yang pada bila-bila masa saja boleh dibuat. Semasa persidangan biasa pun ada satu sesi, seorang menteri beri penerangan, itu boleh, dan boleh tanya dan sebagainya. Itu saja taraf. Jadi atas dasar itulah Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan kami semua ni meminta secara rasmi, semalam kita dah hantar surat, telah disahkan terima 10 Ogos. Kita memohon supaya ditangguhkan persidangan khas ini atas alasan orang yang membuat permohonan untuk mengadakan sidang khas ini tidak ada. Itu bukan itu saja. Dia ni merupakan orang yang penting, Perdana Menteri, yang sejak daripada zaman sebelum jadi Perdana Menteri pun membangkitkan perkara ini. Untuk makluman, perkara RCI ini telah dibangkitkan sejak tahun 2019 semasa kerajaan PH1. Menteri PH menyatakan, kerajaan PH mengatakan perlunya diadakan RCI. 20/1/2022 yang di-Pertuan Agong melantik RCI. Kemudian diberikan masa 6 bulan kepada Suruhanjaya. RCI ini telah siap 19/7. Ini telah siap 19 Julai 2022. Dibuat pada bulan 1, bulan Julai siap. Within time. Kemudian telah disembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong 30 bulan Ogos tahun 2022. Diberi taklimat kepada Perdana Menteri. Selepas daripada itu, Perdana Menteri mengarahkan dibentang dalam Jemaah Menteri. Itu pada bulan 8 tahun 2022. Tapi malangnya, Parlimen ke-14 telah dibubar 10/10 tahun 2022. Selepas PRU ke-15, laporan RCI ini telah dibentang di dalam Kabinet sekarang. Pada 14/12 tahun 2022. PMX jadi Perdana Menteri 24/11. Ini dibentang pada bulan 12. Dan semenjak daripada itu, tidak pernah, dan kami telah mendapat makluman bahawa pengurusi RCI tabung haji ini, Yang Amat Berharga Tun Raus Sharif, telah dikatakan, menasihatkan kepada kerajaan pada masa itu supaya umumkan laporan ini kepada awam. Tetapi dia mengambil masa 3 tahun 7 bulan. Tidak dibentangkan kepada rakyat. Akhirnya pada bulan Julai baru-baru ini, 30 Julai atau 29 Julai, diumumkan, Kabinet memutuskan untuk dibawa ke Parlimen, dibahaskan di Parlimen pada 11/8, kemudian barulah boleh dikemukakan, dihebahkan kepada rakyat. Itu yang kami dapat. Kalau tak betul, sila buktikan yang sebaliknya. Jadi atas dasar itulah kita merasakan tidak wajar Perdana Menteri tidak ada dalam masa persidangan khas RCI tabung haji ini.
Sama ada dia nak jawab atau tak jawab dan sebagainya, itu terpulang pada dia lah. Tapi dia mesti ada di dalam Dewan ini semasa persidangan ini. Maka atas dasar inilah kami pada hari ini buat keputusan, kalau RCI yang sepenting ini yang diambil berat oleh Perdana Menteri, dia yang mengarahkan sidang khas, dia tak ada dalam Dewan, as good as kita buat PC macam ni je. Sini pun PM tak ada, dalam pun PM tak ada. Tak ada bezanya. Jadi atas dasar itulah Ketua Pembangkang telah bersetuju dan kami semua telah bersama dengan Ketua Pembangkang untuk kita walk out daripada Dewan, kita keluar Dewan, kita tidak mengikuti persidangan hari ini, tetapi ini berdasarkan presiden yang telah ada, kita tidak menghalang kami untuk membentangkan perkara ini kepada rakyat. Kerana pada 27 hari bulan 7, semasa pilihan raya dulu, Perdana Menteri telah bentang benda ini, menyebut RCI ini semasa kempen pilihan raya di Port Dickson dan juga di Ampangan, Negeri Sembilan di Seremban. Jelas, ini semua is a public domain, orang semua tahu dah benda ni. Judicial notice, orang semua tahu keadaan ini dan tidak menghalang kami pihak pembangkang untuk mewar-warkan dan juga memberi penjelasan kepada rakyat pandangan kami terhadap perkara ini. Saya silakan Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang untuk memberikan arahan selanjutnya. Terima kasih kepada Ketua WIB Datuk Taqiyuddin. Kami hari ini pembangkang hadir dalam Dewan. Pertamanya untuk menjelaskan beberapa perkara keinginan rakyat terhadap RCI ini. RCI ini apabila kami dengar ceritanya bermula dalam kempen pilihan raya di Negeri Sembilan. Yang membangkitkan isu ini Perdana Menteri sendiri. Dan banyak laporan-laporan atau cerita-cerita yang kita dengar di luar sana. Contohnya, ada satu berita yang mengeluarkan bilion ringgit orang sakau kamu tak tahu. Tabung haji. Dia yang sebut. Jadi kami nak tahu yang mana satu dalam bab laporan RCI ini yang dia kata ada orang sakau. Kalau ada orang sakau, ini sudah ada 3 tahun laporan ini diberikan kepada kerajaan. Kalau dah sakau sampai 3 tahun pun tunggu sampai sekarang tak ada lagi orang yang terbukti ada menyakau seperti apa yang dia kata. Jadi apa benda yang kita nak bahas dalam ini? Apabila dia sendiri pun tak ada urgensi untuk membuktikan bahawa dia mahu melihat supaya ini adalah merupakan sesuatu yang urgent, yang mustahak untuk diketahui oleh rakyat semua. Laporan RCI tabung haji tak diterbitkan awal kerana bimbang orang Melayu hilang keyakinan. Orang Melayu hilang keyakinan dulu. Sekarang tidak hilang keyakinan. Apa benda yang dia cuba nak sebut dengan kita ni? Kalau tangguh, orang Melayu tak akan hilang keyakinan. Kalau sebut awal, orang Melayu hilang keyakinan. Saya nak maklumkan kepada rakyat semua, kita hilang keyakinan kepada Perdana Menteri yang tidak menjelaskan perkara yang benar. Jadi tak kira masa bila, dulu atau sekarang, sama je. Kalau dia tidak menjelaskan perkara yang benar, kita dah banyak kali sebut dalam press conference kita, tiap-tiap kali kita sebut. Prinsip kita adalah prinsip candor, berterus terang. Candor principle itu adalah menjadi sesuatu yang kita ketengahkan supaya kerajaan awal-awal lagi membuktikan mereka berterus terang dalam semua hal, termasuklah juga hal tabung haji ini. Sebab itu bila kita kata kita nak bahas dalam, dan akhirnya hanyalah merupakan penerangan menteri dan tidak akan ada keputusan yang dia ambil, kita boleh lakukan seperti ini, kita boleh buat press conference, kita boleh keluarkan statement, kita boleh hantar surat, itu semua boleh kita lakukan melalui jawatan kuasa, semua boleh kita lakukan. Jadi tak payah buang masa lah. Baik itu, tadi pun saya dengar Putrajaya minta sampai ada 2 hari. Dia kata tak payahlah 2 hari. Menunjukkan apa? 2 hari pun dia kata buang masa je. Kalau dia tahu 2 hari itu buang masa, sama je kalau dah buang masa 1 hari pun buang masa juga. Itu pada pendapat kami lah. Okey, terima kasih. Ada soalan? Ambil bahagian dalam persidangan. Ya, ya.
Kita tak akan masuk lagi lepas ni. Dia majlis penerangan. Kalau dia tegang, dia nak suruh kita bahas apa? Kalau dia kata ada perkara usul yang nak dia bawa, baru kita bahas. Kita kena faham ini ya. Contohnya kalau dia bawa bajet, itu adalah usul bajet untuk kepentingan rakyat. Kita akan bahas. Tapi kalau RCI, laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya, Jawatankuasa ni telah pun, dan saya nak baca penutup, saya rasa semua rakyat dah baca pun. Berdasarkan penemuan dan syur-syur Suruhanjaya, dia dah buat. Pengesyuran telah pun dilakukan oleh Suruhanjaya. Kerajaan dan pengurusan lembaga tabung haji perlu memberi perhatian yang serius terhadap penambahbaikan yang dicadangkan bagi memastikan pengurusan lembaga tabung haji terus cemerlang. Jadi maknanya dia dah cakap 3 tahun dulu dah. Maknanya selepas 3 tahun, pengusyuran telah pun diberikan kepada kerajaan dan lembaga tabung haji. Nak bahas apa lagi? Nanti dia akan terangkan dalam selama 3 tahun kita dah buat gini, akhirnya tak ada apa-apa lagi, selesai. Itukah yang dia nak buat? Atau ada perkara lain? Sebab kita fikir, apa yang dibentangkan oleh lembaga tabung haji ini hanyalah setakat tahun 2020. Ada banyak perkara lagi yang selepas itu. Mengapa tidak dibentangkan bersama? Ini yang kami fikir sepatutnya kalau ada Perdana Menteri di hadapan kita, boleh kita jelaskan dan boleh kita minta, boleh kita mohon supaya dia boleh react kepada persoalan kita semasa perbincangan itu dilakukan. Ini yang kita mahukan sebab ini adalah satu masalah yang dia kata bimbang orang Melayu hilang keyakinan. Saya rasa orang Melayu dah hilang yakin dah sebab di Negeri Sembilan ini nampak majoriti orang Melayu tak yakin dengan kepimpinan PH di Negeri Sembilan. Terima kasih. Okay. Clear. Oh, saya tak tahu bab itu sebab kami ini bincang sesama kami. Apa dia? Kita parti kita. Ini Pasir Putih yang jawab. Ini Pasir Putih jawab. Alright. Terima kasih.